Siapa yang tak kenal dengan pelakon berbakat yang sentiasa mencuri perhatian ini? Sharifah Husna. Dari watak yang manis hingga yang penuh emosi, Husna berjaya buat penonton terpukau. Jom ikuti video ini untuk membongkar biodata kisah di sebalik nama Sharifah Husna. Pasti ada fakta menarik yang anda belum tahu. Sharifah Husna ataupun nama sebenarnya Sharifah Husna binti Syed Faizal dilahirkan pada 13 Januari tahun 1993 di Subang Jaya, Selangor, Malaysia dan kini berusia 33 tahun. Husna merupakan anak sulung daripada 4 beradik serta satu-satunya anak perempuan dalam keluarganya. Dia merupakan graduan dalam bidang perubatan dari Royal College of Surgeons in Ireland dan seorang wanita berdarah kacukan Melayu, Pakistan, Afghanistan, Arab, British, Portugis, Belanda dan Indonesia. Walaupun berlatar belakangkan bidang perubatan, Husna memilih untuk menceburi dunia hiburan sebagai seorang pelakon dan model dan mula aktif sejak tahun 2018 hingga kini. Dari segi kehidupan pribadi, dia telah mendirikan rumah tangga bersama Halim Razi pada tahun 2022. Biarpun penglibatannya dalam bidang lakonan mendapat tentangan daripada ibu bapanya yang berpendapat bidang seni tiada jaminan masa depan dan mahu dia menjadi doktor, Sharifah Husna tetap ingin membuktikan bahawa dia mampu berjaya dalam dunia lakonan. Kerjaya hiburan Husna mula menonjol selepas dia memenangi pertandingan Gadis Panca My Beauty 2018, anjuran mingguan Malaysia melalui edisi Ahad Utusan Malaysia, sekaligus menewaskan peserta-peserta lain dalam pertandingan akhir. Kerjaya lakonan Husna bermula dengan drama Seribu Rindu, kemudian diikuti oleh Raisya 2, kedua-duanya bersiaran di TV3, dan sejak itu dia terus aktif membintangi pelbagai drama dan telefilm. Walaupun minatnya dalam lakonan tinggi, Husna tetap mengekalkan prinsipnya. Dia pernah menjelaskan bahawa sebagai seorang isteri dan pelakon, dia tidak sanggup menerima tawaran lakonan yang boleh menjejaskan maruah dan imej keluarga. Bagi Husna, lakonan bukan semata-mata untuk populariti, tetapi untuk mengekspresikan minatnya dengan cara yang bertanggungjawab. Dalam kehidupan pribadi, Husna juga memilih untuk menjaga batasan. Dalam satu temu bual bersama media tempatan, dia enggan berbicara tentang topik sensitif seperti poligami dalam rumah tangga, menegaskan bahawa beberapa perkara adalah terlalu pribadi untuk dikongsi kepada umum. Selain daripada kehidupan rumah tangga, Husna juga tidak menafikan cabaran dalam kerjaya lakonan. Dia pernah memegang watak isteri kedua dalam sebuah drama dan dari situ berkongsi pandangan tentang wanita yang perlu berdikari dan kuat walaupun berada dalam situasi yang kompleks. Menariknya, sebelum menceburi dunia seni, Husna sebenarnya graduan dalam bidang perubatan, namun dia nekat meninggalkan kerjaya sebagai doktor untuk mengejar minat dalam lakonan. Keputusan ini bukan mudah, tetapi Husna percaya bahawa mengikuti minat sendiri adalah penting, walaupun ramai yang meragui atau memberi pandangan berbeza. Lakonannya menunjukkan versatiliti dan keupayaan menjiwai pelbagai emosi, dari romantik, komedi, hingga drama dan konflik kompleks. Berikut kami kongsikan antara drama dan filem lakonannya. Pada tahun 2021, Sharifah Husna melakonkan watak Haila Sufiah dalam filem Sabda Kekasih. Watak ini ialah seorang gadis yang baru pulang dari pengajian di Mesir dan merupakan sepupu kepada Kasih Murni. Haila menjadi calon isteri kepada Bukhari selepas pertunangan Bukhari dengan Kasih Murni gagal, menjadikan hubungan mereka penuh konflik. Lakonan Sharifah Husna menerima pujian kerana berjaya membawa watak ini dengan emosinya yang mendalam, menonjolkan peranan pentingnya dalam cerita. Pada tahun 2024, Sharifah Husna melakonkan watak Suraya dalam filem Don Dukun.
Suraya ialah isteri kepada Don Arif, terlibat dalam kisah komedi seram apabila suaminya berdepan pelbagai cabaran sebagai dukun, sambil mereka cuba menyeimbangkan kehidupan keluarga dan masalah ghaib yang menyeramkan. Sharifah Husna melakonkan watak Sarah dalam filem seram Waru, sebuah kisah yang mengangkat mitos pohon waru sebagai punca teror ghaib dan amalan pesugihan dalam konflik sebuah keluarga. Watak Sarah berperanan penting dalam merungkai rahsia perjanjian ghaib Lydia sekaligus memperdalam konflik emosi dan jalan cerita utama. Pada tahun 2020, Sharifah Husna melakonkan watak Sofia dalam drama Kasih Tak Terungkap. Sofia ialah cinta lama Ian yang muncul semula dalam hidupnya, mencetuskan konflik dan salah faham dalam hubungan cinta dan pengorbanan. Pada tahun 2020, Sharifah Husna melakonkan watak Marisa Aisyah dalam drama bersiri Dia Bidadari dari Syurga. Marisa ialah seorang graduan muda yang pulang dari luar negara dan disuruh bekerja sebagai tea lady di syarikat bapanya. Namun sering dibuli oleh Naqib Zakwan sehingga terpaksa membantu rancangan palsu yang kemudian membawa kepada hubungan emosi yang penuh kekeliruan dan perkembangan cinta. Pada tahun 2021, Sharifah Husna melakonkan watak Aisyah dalam drama bersiri Kelmarin Cinta. Aisyah merupakan salah seorang watak utama dalam kisah percintaan tiga segi antara sahabat sejak kecil yang penuh konflik dan pengorbanan, di mana setiap hubungan diuji oleh perasaan dan pilihan hidup yang rumit. Dalam tahun sama, Husna melakonkan watak Nina dalam drama bersiri Rudy vs. Jolie. Nina merupakan salah seorang watak sampingan dalam kisah romantik komedi tentang Jolie, seorang kaunselor yang cuba menjauhi cinta tetapi akhirnya terlibat dalam konflik dan situasi lucu apabila bertemu Mr. R dan terjerat dalam program reality blog serta vlog. Pada tahun 2022, Sharifah Husna melakonkan watak Aisyah dalam drama bersiri Imamku. Okey. Aisyah muncul sebagai seorang wanita yang bertemu dengan Adam dalam perjalanan cerita tentang keluarga, jodoh dan pandangan masyarakat terhadap perkahwinan, membantu menyuntik elemen realiti dan konflik yang menarik sepanjang 26 episod drama ini. Pada tahun 2023, Sharifah Husna melakonkan watak Aida dalam drama komedi kekeluargaan Jack Yusof. Aida ialah anak perempuan yang hilang dan kembali muncul dalam hidup bapa kandungnya, Jack Yusof, untuk minta dia menjadi wali pada hari pernikahannya, memulakan kisah penuh kekacauan, pengorbanan keluarga dan peluang memperbaiki hubungan lama. Dalam tahun sama, Sharifah Husna melakonkan watak Melati dalam drama bersiri Cempaka Melati. Melati bekerja di sebuah tempat peranginan dan mula mengalami kejadian misteri seperti kelibat aneh serta mimpi pelik sambil berdepan bekas teman lelaki yang hadir bersama isterinya dan muncul jejaka misteri yang menarik perhatian Melati, mencetuskan konflik emosi dan misteri sepanjang cerita. Pada tahun 2024, Sharifah Husna melakonkan watak Azura dalam Takdir Itu Milik Aku, seorang antagonis dalam kehidupan Dian Zara. Azura sering mengganggu, menipu dan mencipta konflik, sekaligus menambah ketegangan serta ujian dalam perjalanan cinta, keluarga dan takdir Dian Zara sepanjang drama. Dalam tahun sama, Sharifah Husna melakonkan watak Aisyah dalam drama bersiri Berbahagi Suami. Aisyah menjadi isteri kedua Dani dan perkahwinan itu menggugat rumah tangga Dani dengan Bella, mencetuskan konflik emosi dan rahsia masa silam yang rumit antara mereka. Pada tahun 2025, Sharifah Husna melakonkan watak Tengku Natasha dalam drama bersiri Setia. Itu mahal. Tengku Natasha ialah isteri kepada Tengku Farid dan kehadirannya mencetuskan konflik serta ujian dalam rumah tangga
menambah ketegangan emosi dalam kisah cinta, keluarga dan kesetiaan. Pada tahun 2026, Sharifah Husna melakonkan watak Aisyah dalam drama Doa Yang Terlindung, seorang peguam yang memperjuangkan keadilan Anisah, seorang pelajar yang dianiayai ustaz di sebuah madrasah. Aisyah berdepan cabaran besar menegakkan kebenaran sambil konflik dan tekanan emosi menguji keberanian dan prinsipnya sepanjang cerita. Itulah sebahagian kisah Sharifah Husna, seorang pelakon berbakat yang tetap mengekalkan prinsip serta identiti sendiri dalam dunia hiburan Malaysia.